Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah memiliki IPN 088640. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kuliah kami iaitu penciptaan langit menurut perspektif Al-Quran dan sains. Baiklah, sebab itu marilah sama-sama kita mengetahui apakah itu definisi langit. Dalam Al-Quran, langit merujuk kepada seluruh ciptaan Allah yang beradab di atas muka bumi meliputi ruang yang sangat luas dan berlapis-lapis. Struktur yang sangat kukuh, teratur dan mempunyai 7 lapisan yang menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaan Allah dalam mengatur alam. Al-Quran menekankan bahawa langit bukan sekadar ruang kosong, tetapi ia adalah tempat beredarnya matahari, bulan, bintang, planet, galaksi serta fenomena alam yang menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Berdasarkan sinopsis kajian, pertama, kajian ini meneliti ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan langit. Ayat-ayat ini menunjukkan bahawa langit diciptakan dengan teratur dan sempurna sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Selain itu, kami turut menghuraikan teori saintifik berkaitan penciptaan langit dan alam semesta seperti pembentukan dan struktur kosmos sebagai sokongan kepada pemahaman yang dijelaskan dalam wahyu. Perbandingan antara Al-Quran dan penemuan sains moden dilakukan bagi menunjukkan bahawa wahyu dan sains saling melengkapi dan memahami asal-usul serta struktur langit dan alam semesta. Kesimpulannya, kajian ini juga bertujuan untuk meningkatkan penghayatan akidah serta memperkukuhkan keimanan terhadap kekuasaan Allah SWT melalui kefahaman tentang penciptaan langit. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif isi kajian kami. Objektif yang pertama adalah menjelaskan konsep penciptaan langit sebagaimana yang diterangkan dalam ayat Al-Quran. Seperti mana yang kita tahu, Al-Quran mengandungi banyak ayat yang menjelaskan proses tentang penciptaan langit. Ini adalah satu tanda sebagai satu manifestasi terhadap kekuasaan dan juga kebesaran Allah SWT. Objektif kedua bertujuan untuk menerangkan teori-teori saintifik dan juga membincangkan asal-usul kejadian langit dan juga penciptaan alam semesta. Antara teori yang dibincangkan ialah teori letupan besar ataupun dikenali sebagai teori Big Bang, yang mana ianya bermula dengan titik yang padat yang sebelum ianya mengembang hari demi hari. Objektif ini menekankan tentang peranan sains sebagai satu medium untuk memahami ciptaan Allah melalui kaedah penyelidikan secara rasional. Objektif ketiga ialah membandingkan kefahaman Al-Quran dengan penemuan sains moden berkaitan asal-usul penciptaan langit dan juga alam semesta. Objektif ketiga ini adalah untuk membuat perbandingan antara kefahaman yang bersumberkan Al-Quran dengan penemuan sains moden berkaitan asal-usul serta struktur langit serta penciptaan alam semesta. Jabatan yang pertama akan digunakan dengan merujuk kepada surah Al-Anbiya ayat 30, iaitu istilah lakon dalam bahasa Arab membawa maksud sesuatu yang berjangka, padu atau berstruktur. Menurut analogi sains dalam sains astronomi, fasa ini menyerupai fasa nebula. Di dalam Al-Quran juga menyatakan bahawa bumi dan langit merupakan satu entiti yang tidak terpisah. Ini jelas menunjukkan bahawa segala yang membincangkan tentang pembentukan 7 lapisan langit tersebut menerangkan bahawa langit tidak diciptakan secara rabak, sebaliknya diciptakan secara berlapis-lapis. Oleh itu, melalui dapatan ini kita dapat menyimpulkan bahawa naratif Al-Quran berkenaan penciptaan alam semesta adalah sangat sistematik. Saya akan membentangkan dapatan kajian yang kedua. Yang pertama, teori Big Bang. Saya akan menceritakan proses teori Big Bang berlaku. Alam semesta bermula dalam keadaan sangat kecil, panas dan padat, dikenali sebagai singularity. Kemudian berlaku pengembangan besar-besaran, kira-kira 13.8 bilion tahun. Selepas itu, berlakulah inflasi kosmik. Inflasi kosmik yang sangat pantas membolehkan penurunan suhu dan membolehkan pembentukan zarah asas. Dan selepas kira-kira 380 tahun, atom terbentuk dan serta cahaya mula bergerak dengan bebas. Awan gas mula berkumpul akibat graviti lalu membentuk galaksi, bintang dan struktur alam semesta. Sehingga kini, struktur alam semesta terus mengembang. Yang kedua, struktur langit yang berlapis-lapis. Struktur langit ini mempunyai wujud, iaitu atmosfera bumi. Atmosfera bumi ini mempunyai lapisan udara.
seperti troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, dan eksosfera. Yang kedua, angkasa lepas. Angkasa lepas ini mempunyai tempat satelit dan selengseng angkasa beredar. Yang ketiga, sistem suria. Sistem suria ini mempunyai matahari, planet, bulan, asteroid dan komet yang bergerak mengikut orbit masing-masing. Dan akhir sekali, alam semesta. Alam semesta ini merangkumi semua galaksi, tenaga dan ruang masa yang masih mengembang sehingga kini. Seterusnya, lapisan udara. Lapisan udara ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk mengekalkan kestabilan bumi. Yang pertama, troposfera. Troposfera ini berfungsi sebagai mengawal suhu permukaan bumi. Yang kedua, stratosfera. Stratosfera ini mengandungi lapisan ozon dan menyerap sinaran ultra-ungu UV dan berfungsi sebagai melindungi hidupan di bumi daripada sinaran ultra-ungu yang berlebihan. Yang keempat, mesosfera. Mesosfera ini bertindak sebagai lapisan perlindungan tambahan. Yang keempat, termosfera. Termosfera ini berfungsi sebagai menyerap sinaran berenergi tinggi seperti sinar X dan UV. Termosfera ini tempat berlakunya aurora yang berlaku di kutub utara atau di kutub selatan. Yang kelima, eksosfera. Eksosfera inilah lapisan paling luar atmosfera. Eksosfera ini tempat satelit buatan mengorbit planet bumi. Akan masuk pada perbincangan yang seterusnya berkaitan dengan dapatan yang ketiga. Di mana dapatan yang ketiga ini membincangkan tentang perbandingan perspektif Al-Quran dan penemuan sains moden berkenaan dengan penciptaan langit. Di mana dalam perspektif Al-Quran yang pertama, langit ini dikatakan dicipta secara berperingkat. Di mana fenomena yang pertama yang berlaku ialah fenomena Rathkon. Menurut istilah dalam Al-Quran, fenomena Rathkon ini dikatakan merujuk kepada keadaan langit yang pada awalnya bersatu sebelum dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peristiwa ini dapat dilihat dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Dan selepas berlakunya fenomena Rathkon ini, berlakunya fenomena Fatqa, iaitu pemisahan. Dan fenomena ini dapat dilihat dalam ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 11. Selepas berlakunya fenomena pemisahan ini, berlakunya fenomena Duhan. Duhan ini menggambarkan keadaan langit selepas fenomena pemisahan. Itu ianya dalam keadaan bentuk bahan homogen beruap dan bergas sebelum berbentuk secara tersusun dan sempurna. Jadi jelas menunjukkan bahawa konsep Rathkon dan juga Duhan ini menggambarkan bahawa langit ini berlaku secara berperingkat sebelum terbentuk secara sempurna dan terang. Al-Quran telah menyatakan bahawa langit ini telah dihasilkan secara berlapis, iaitu sebanyak 7 lapisan. Ini jelas dapat dilihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW telah menembusi 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha, dan disitulah baginda menerima ibadah solat. Seterusnya dalam perspektif sains moden pula. Yang pertama ialah teori Big Bang. Menurut sains moden, teori Big Bang yang berlaku 13.8 milion yang lalu ini menerangkan bahawa alam semesta ini bermula dari satu keadaan yang sangat padat dan panas sebelum mengalami pengembangan yang besar. Dan gambaran ini dilihat selari dengan konsep Rathkon, di mana dalam Al-Quran menyatakan bahawa langit pada awalnya bersatu sebelum dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, poin yang kedua dalam penemuan sains moden juga ialah struktur atmosfera bumi ini dikatakan berlapis. Atmosfera bumi ini dikatakan terbentuk berlapis-lapis dari troposfera sehingga eksosfera. Dan ini jelas menunjukkan bahawa struktur langit ini teratur dan berlapis. Dan kita dapat lihat ianya selari dengan perspektif Al-Quran, di mana Al-Quran telah menyatakan bahawa langit ini mempunyai 7 lapisan. Dan yang terakhir, alam awal terbentuk daripada awan gas panas. Sains moden menyatakan alam awal ini terbentuk daripada awan gas panas, terutamanya hidrogen dan helium. Keadaan ini mirip dengan konsep Duhan dalam Al-Quran, iaitu langit awal seperti asap atau wap sebelum dipisahkan, iaitu fenomena Fatqa. Secara kesimpulan, penggabungan antara wahyu dan sains bukan sahaja memperkaya kefahaman manusia terhadap penciptaan langit, malah membuktikan setiap daripada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu berlaku dengan penuh hikmah, ketelitian dan juga tujuan yang sangat jelas.